Oh, namanya kira akal dia ni. Tak kalau duk kecek mustahil wajibnya dah peluang dia. Bapa lahir sebelum pada anak. Adakah ini masuk di dalam perkara wajib pada akal? Bapa lahir sebelum daripada anak. Apa tak? Pak lahir sebelum pada anak. Adakah masuk dalam wajib akal? Ko wajib adat. Kita bosan lagi guru tak ada ayat. Dia kata, adakah masuk dalam wajib pada akal? Dia kata, ko wajib adat. Cuba jawab. Wajib akal dah. Kena kira dulu tu. Kena kedek ibarat dulu. Bapa lahir sebelum daripada anak. Kalau bapa kandung mesti kena pak dulu pada anak. Kalau pak menakal pak menakal pada lanang mudahan anak. Itu kan? Kena rana dua ni. Kolek dengan Zaid. Ni pak mo. Ni anak. Pas mana tua pak dengan anak. Tak ada nak kira. Kok. Ni umur berapa dia kata ni pak ni anak. Ni nama ni. Zaid kata mo pak dia. Dia anak mo. Baik nak tanya. Anak umur berapa? Ni umur 30. Ni umur berapa? Pak umur 20. Kok mana pak umur 20? Kalau ada kira, pak menakal. Raya atau pak menakal. Tak ada mustahil pun lah. Habis nak kedai lagi ibarat. Nak kedai lagi ni. Dia tanya pak lahir sebelum pada anak. Adakah ini masuk dalam wajib pada akal? Pak mana? Pak menakal, ya. Tak ada apa. Tak kata kan? Pak ke dia pada anak. Gitu. Nanti orang panggil masalah teka-teki. Tengka.